سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى شهدا maka apabila engkau ketahui, yakni maka apabila telah engkau ketahui, tahu apa? Akan makna la ilaha illallah yang tersebut itu. Setelah tahu dah makna bagi kalimah la ilaha illallah yang tersebut itu, mana makna dia? Iaitu istighna, yakni terkaya Allah daripada segala sesuatu, dan iftiqar, yakni iftiqar segala makhluk kepada Allah itu hingga akhir keduanya, istighna dan iftiqar. Sampai akhir lah, dia tak sebut habis dah tu, jadi ulang hak tula jadi panjang kitab. Yang melengkapi keduanya, yakni istighna dan iftiqaru ilaih, melengkapi atas segala sifat yang tersebut dahulu itu. Istighna dan iftiqar ni melengkapi, yakni merangkumi atas segala sifat yang tersebut dahulu itu. Mana? Iaitu 28 pada istighna, 28 sifat pada sifat istighna, dan 22, yakni 22 sifat pada iftiqar. Itulah kita faham bila kita tahu lagu tu. Itulah makna bagi la ilaha illallah. 28 pada istighna, 22 pada iftiqar. Itu yang terkandung pada ucapan kita, pada makna bagi ucapan kita la ilaha illallah. Sedar tak sedar, jahil ke alim, lagu tu lah. Kalau orang mengaji, dia tahu, alim, dia tahulah apa yang terkandung situ. Kalau jahil, kata serupa juga, tapi masalahnya sia-sia. Itu menyakitnya. Bezanya, tahu tak tahu tu tak ada beza, boleh kata belaka. Tepat bezanya ialah sia-sia ngedok. Orang menyebut dengan tak tahu apakah yang terkandung tu, jatuh pada sia-sia. Tak boleh pahala sikit, tak boleh. Fadilat bagi dia atau bagi orang lain tak ada fadilat, tak ada kelebihan. Kenapa? Kerana tak tahu makna. Dia tak semacam, tak serupa dengan kalimah-kalimah zikir hak lain. Kalau macam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hak tu tak tahu dah apa. Tapi la ilaha illallah tak boleh. Mesti kena tahu. Syekh Ibrahim Al-Baijuri pun sebut dalam kitab dia, tidak boleh faedah apa-apa kepada siapa yang menyebut dengan tak tahu makna. Tak tahu tak boleh. Kecuali nak dapat fadilat juga, nak dapat faedah juga. Bagi orang tak tahu makna, ada satu cara. Cara dia dengan meniatkan membaca Quran. Tu ya. Tak tahu kan? Hatu pakai hatu. Niat mana? Aku nak sebut, nak zikir la ilaha illallah ni, niat baca Quran. Niat dalam hati kita. Lepas tu kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada wuduk, ganda sikit. Tak ada wuduk, kurang sikit. Gitu je lah. Ada pun orang yang tahu makna yang terkandung ni,
Tak ada wuduk ke, ada wuduk ke, niat baca Quran ke tak baca Quran, pahala dia berganda-ganda. Faham tak? Daripada masyrik sampai maghrib, pahala banyaklah kena hurai pahala fadilat la ilaha illallah tu. Dah tak mengaji, dah lah tak mengaji, dengan mana tak tahu, jahil. Lepas tu tak niat baca Quran pula, lepas tu hidup majlis tahlil, lepas tu duk kata ausilillahumma sawaba qiraatina, ya Allah sampailah apa-apa yang sampaikanlah pahala daripada bacaan kami, wa tahlilatina, dan tahlil kami. Nak siapa benda dah tak ada. Nak siapa benda, nak atam benda kesimati ila ruh Muhammad bin Fatimah misalnya. Dan malaikat nak usung benda. Sawaba qiraatina, pahala bagi bacaan kami. Kalau Allah dah apalah, 3 ku apa tu, boleh lah. Wa tahlilatina, dan tahlil kami. Dah nak kira apa? Pergi jabat puh, nak puh barang dia tak ada. Dah nak puh juga, nak. Bodoh jabat puh tu ambil. Nak puh barang tapi barang tak ada. Nak puh juga, alamat ada. Tapi barang tak puh, nak puh saja. Barang tak ada tapi nak puh. Di kaunter di jaga di kaunter kata nanti jap. Dia pun telefon polis mari ambil. Ada sihat sini ni, tak cukup ubat ke mana. Banding ni gitu. Kau kalau aku budak engkau mana ni? Berasa kita wasiat dah surat tahlil 7 malam. Debu je siapa mana hak isi debu. Punca apa? Punca tak mengaji ya. Enggak, kalau kita buat nilai dalam dunia ni berapa kerak. Hak erti, hak tahu makna boleh tahu. Enggak, kalau kata tak tahu, berapa kerak hak niat baca Quran. Niat nak kedarah nasi je. Nak makan gula ayam je. Kita tahlil. Nanti dah kita dah bincang kita sudut ikhlas tak ikhlas. Riak atau riak. Takabur ujuk dengan hasad. Oh, banyak penyakit lagi. Jadi benda ni benda kalau kita kira kat benda penting sekali lah ni. Penting sekali. Kita duk kata hari-hari juga la ilaha illallah, la ilallah. Kita sendiri tu. So duk kira nak kira kat orang kita sendiri tu tak tahu, rugi sangat. Ni rugi, tak boleh main. Baik. Maka engkau ketahuilah, yang ni hendaklah kamu tahu. Fa'lam, maka engkau ketahuilah akan hikmah syarak. Tahulah hikmah syarak, suruh kita berkata dengan dia dengan la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu ada hikmah. Allah Ta'ala ni syarak suruh kita sebut la ilaha illallah dan mengucap dengan dia dengan la ilaha illallah dan berzikir dengan dia dengan la ilaha illallah. Mengucap tadi berkata, mengucap, berzikir, semua tu serta kita hadir akan makna yang tersebut itu. Nak sekali, serta kita hadir akan makna yang tersebut itu. Apa hadir? Apa maksud kita hadir? Serta tu makna sekali. Hadir tu iaitu serta kita hadir akan makna. Hadir dengan makna mengingatkan makna ataupun mulahadhah, perhati makna. Itu maksud hadir. Masa kita sebut la ilaha illallah tu, kita mari ingat hak kita duk mengaji tu, makna yang lazim tu. Mulut kata la ilaha illallah, hati sedar. Hati ni dia akan hadir. Jaga, jangan duk lalai. Jaga apa? Jaga pada makna yang duk kita kelain hati tu. Jaga kata la ilaha illallah, mana apa? Allah sahaja Tuhan. Pasal apa kata Allah sahaja Tuhan? Kerana Allah bersifat ketuhanan.
Mana ketuhanan dua, istighna, iftiqar. Begini dia pergi kat tu. Bukan suruh nengung. Bukan kata duk la ilaha illallah nengung. Tak sudah tahlil malam tu. Dia benda tu kena lazim sama. Bukan hati majlis tahlil. Mana benda tu dah sebati dah. Misalnya kita kata motosikal, adakah kena termenung apa spare part dia? Kena menung tak? Kena nengung tak? Kita sebut motosikal, nampak tak lagi? Bila kita cerita tentang motosikal, kita pun sebut nama pula motosikal, apa motor EX5 misalnya. Kita pun bayang ada side mirror begini, body begini. Adakah kena dengar dulu mana motosikal ni? Ada tak dia suku itu? Dia sekali lalu dah. Kereta apa? Mercedes. Kena mikir tak lambang mana? Adalah setengah hari, setengah masa tu kena fikir pasal tak ingat tu. Dia bila sebut Mercedes ni bayang tayar berapa? Kena fikir tak tayar tu, komponen hot penting ni. Kena bayang tak? Dah ya dah, dia sendiri dah. Begitu kat zikir ni. Bila mulut kata la ilaha illallah, reti selalu dah. Itu panggil zikir serta hadir akan makna. Sekurang-kurangnya makna yang ringkas. Apa dia? Allah sahaja Tuhan kita. La ilaha illallah, yani Allahu ilaha, Allahu ilahun. Allah lah Tuhan yang sebenar. Allahu ma'budun bihaqqin. Allah lah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu makna. Dia bab zikir ni dia ada yang pertama dia panggil zikir ghaflah. Peringkat zikir ni dia yang pertama dia panggil zikir ghaflah. Zikir ghaflah mana zikir dengan keadaan lalai. Lalai makna tak ada perhatian, tak ada fokus benda-benda, sebut, mulut sebut, hati duk teringat benda lain. Bukan kata tak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati merata pergi. Kalau pergi meratik dekat depan makanan, duk tengok makanan, hati duk fikir. Ada orang duk teringat ke projek tak siap, duk teringat ke projek, kerja tak siap, tu kerja ni hati duk lala. Tu panggil zikir ghaflah. Nama betul zikir dia, zikir tapi zikir ghaflah. Peringkat kedua dia panggil zikir hudur. Zikir hudur ni mana dalam berzikir hadir hati dia. Tidak panggil dak lari hati tu. Tetap lagu tu. La ilaha illallah. Ingat sama Allah Tuhanku. La ilaha illallah. Allah je Tuhan. La ilaha illallah. Allah bersifat dengan istighna. Dia mari sama tu main tajuk tulis lah. Dia panggil zikir hudur hati. Yang tinggi sikit lagi, ni payah sikit lah. Hadir zikir hudur hati tu mudah sikit, kita boleh hejah lah. Malam ni boleh terbuat zikir hudur ni. Tapi gitu lah, sekali hudur, sekali ghaflah, sekali hudur ghaflah, tak apalah. Dalam 100 boleh 50 dah pada hak hadir. Kalau kita hadir kat 50 kali 50 tu zikir dengan keadaan hadir hati. Hak 50 lagi tu kat ghaflah, dah apa juga boleh kira daripada dak lalu. Ada orang start pada hak mula-mula dengan hak akhir tu rupa. Galik kat lala sama. Hak kelas nombor 3 ni hak tinggi sekali lah. Dia panggil zikir ghaibah. Zikir ghaibah. Apa ghaibah? Ghaib. Bukan dia ghaib. Bukan dia kata dia mengatik hati, dia pun ghaib. Tak, bukan dia. Ghaibah ni mana dia tenggelam dalam zikir dia. Tak cara dah orang. Dia duduk di alam dia. Zikir ghaibah. Nyamuk seekor tak, mari 200 ekor tak berasa. Panas ke sejuk duduk lagu tu, tak ada berasa panas lah, lenguh, tak ada. Dia raih dalam keadaan dia. Buat kita tak raih. Meratik kita lambat lagi, dia tengok sebeh tak, air baru separuh. Lepas tu ngatik pejam tu pula la ilaha illallah. Lepas tu kita tok seh pula, mana dak gerak tarik. Yang tak raih lah tu. Ada raih ini tak kira lah, tak ada berasa lenguh. Mata duduk lagu tu supaya orang ralik tengok TV
Sedak cerita ni, tengok duk fokus juga. Orang litas belakang tak tahu siapa. Ada litas tapi tak tahu cara nak tengok TV ni. Cerita tengah sedak. Bunyi kokang-kokang jatuh, pinggang makuk ke, ada barang terbalik ke, angin tiup ke, tak cara duk fokus tu. Dia panggil zikir ghaibah. Ghaibah ya buat kita. Hak tu nak buat warna ghaib ni. Kelas kita ni ghaflah. Zikir mana pun, subhanallah, subhanallah, ghaflah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ghaflah. Tadarus hadir ke ghaflah? Kalau baca Quran bulan Ramadan itulah, duk tadarus Quran tu dalam keadaan hadir-hadir ke ghaflah? Getik, faham hak kita cakap dalam Quran tu, kita duk baca tu. Dia kali pergi dengan gitu, pergi hanyung orang habis. Dia cerita benda tahu. Tapi tak apalah, Quran ni tak tahu makna, tak ada masalah. Ada pun zikir ni kita nak dengan hadir hati. Yang akhir zaman tu dia lapar dah tu, yang kelas ketiga ni lapar yang sekiranya tak ada makanan minum. Dia kalau mari dajal kat lagi tak ada makan. Bila tak ada makanan, zikirlah makan orang mukmin tu. Dengan makna, dengan zikir tu dia menghilangkan lapar, bukan mengenyang. Mana dok berkehendak kepada dajjal tu. Mana dia sudah lazim sebelum dajjal turun ni, dia lazim dah zikir. Bukan cokoh mari dajjal baru nak cari tasbih, baru nak belek kita, tak jadi dah tu. Dia masa ni kita pasok dia kita ni dengan zikir. Bila berzikir dia kenyang. Mana boleh lah. Tak lah siapa kena pergi beratur, kena ngaku. Dajjal kata mung kena ngaku aku Tuhan dah. Ya Tuhan tak. Wi rotis. Ada wi hot tu wi ni balik makan. Kufur dengan lagu tu. Tapi bagi orang mukmin bila nampak dajjal mari tak ada puasa. La ilaha illallah, hilang. Sekarang lapar pula. La ilaha illallah, hilang. Gitu. Apa boleh duduk lagu tu? Aku dah fikir boleh duduk tak boleh duduk. Fitnah dajjal lagu tu. Tak ada air pun payah dah buat gitu. Ada. Kuala Negeri tak ada air 21 hari je gitu. Bersusah buat kita. Bersusah payah buat kita. 21 hari tak ada air. Air telaga surau kita ni ada lah. Ada rumah tu, pai air tak ada. Mana? Orang pun bagi air. Marilah lambam dia, faham lah ke? Orang tak berjalan tu, air bersih ni. Percuma ambil lah. Letak bawah kanopi. Lambang tak kira lambang. Hak saya pernah tengok itu lambang DAP, ambil. Tak kira lambang. Tu tidak ada jam lagi, tak ada air baru tu. Padahal kita start kereta pergi Lembah Bidung ada air. Kalau nak kira. Ada, tapi noyaknya desokkan. Rela ambil. Cara lah DAP ke DAP tu ni. Roket ke roket ambil. Masa tu noyak ni. Lah ni dah ambil dah lah. Berapa? Dah ada air, kita tak ada air pula. Ambil tak? Ambil. Tapi pakai sipil lah. Orang beri gula, beri kain, pakai. Beri gula, kaca. Beri pitih, ambil. Kalau tak ambuh, beri kita retak gitu. Sipil. Ada sipil kat nak mundiri tu, bik sipil tu gitu. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Atau umpama makna yang tersebut. Atau umpama makna yang tersebut. Mana apa? Serta kita hadirkan makna la ilaha illallah tu. Atau umpama makna tadi. Umpama makna bagi la ilaha illallah tu. Apa hikmah Tuhan suruh kita hadirkan makna? Supaya kita nafi akan hakikat. Supaya kita nafi akan hakikat Tuhan yang tersebut itu. Mana hakikat Tuhan yang tersebut itu? Supaya kita nafi, kita mengaku tidak. Tu nafi.
Nafi yakni mengaku tidak akan hakikat Tuhan yang tersebut itu. Mana hakikat yang tersebut itu? Yakni sifat istighna dan iftiqaru ilaih tu. Kena rujuk situ tu. Akan hakikat Tuhan yang tersebut itu, yakni istighna dan iftiqar tu. Nafi berdiri. Baca berdiri tu, bukan beriri tu. Kitab lama lah, kitab baru ni berdiri dah kan. Berdiri kepada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Itu makna la ilaha. Bila kata la ilaha, tidak ada dah Tuhan, dengan mana tidak ada dah satu zat yang bersifat dengan istighna dan iftiqaru ilaih. Itu mana kita menafikan, kita mengaku tidak ada dah, tidak ada sifat hakikat ketuhanan ni, istighna iftiqar ni kepada zat selain daripada Allah. Kemudian kita sambung illallah. Illallah tu, dan supaya kita isbat. Apa isbat? Kita sabitkan, kita tetapkan, ataupun kita mengaku sungguh. Itu maksud isbat. Supaya kita isbat, kita mengaku sungguh akan demikian hakikat itu, yakni hakikat Tuhan. Hakikat itu hakikat Tuhan. Mana? Istighna dan iftiqar tu kepada zat Allah Ta'ala. Kita mengaku kata sifat iftiqar, istighna ni sabit, tetap bagi zat Allah Ta'ala. Itu yang syarak suruh hadir makna tu, suruh tahu makna tu, supaya kita sedar diri, sedar. Biar kita khabar. Mulut kata la ilaha illallah, kita nak khabar benda sebenarnya. La ilaha illallah tu mulut kata, yang sebenar nak khabar benda kau orang. Kalau kita kata depan orang nak khabar benda, nak khabarnya sifat istighna, terkaya daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu berhajat kepada dia tu, tak ada pada zat selain pada Allah. Yang adanya hanya pada zat Allah Ta'ala. Tu nak khabarnya. Sama ada kata depan orang ke, kata sendiri ke, kata di mana sekalipun, maksud sebenarnya nak khabar tu. La ilaha, tak ada dah zat, satu zat yang bersifat dengan istighna iftiqar illallah, melainkan Allah aja. Allah sahajalah yang bersifat dengan sifat istighna dan iftiqar. Tu nak tahu tu mudah payah. Nak tahu benda gitu tu tak ada payah mana. Nak boleh faham kata dua sifat ni milik Allah saja, sabit bagi zat Allah saja. Lain daripada zat Allah tak boleh bersifat dengan istighna dan iftiqar. Tu setara tu tak boleh. Boleh tak boleh agak buat kita? Boleh tak boleh nak faham setara tu? Tu tak boleh. Boleh lah. Siapa tak boleh? Kena mengaji lagu tu. Mengaji suk dia situ. Cumanya tak boleh kita nak mensabitkan istighna dan iftiqar kepada zat Allah, melainkan kena mengaji sifat 20 dulu, baru boleh kita nak mengaku. Orang lain duk kata la ilaha illallah, dia faham ke mana kita tak tahu. Bila panggil majlis tahlil, kita umum lah. Malam minggu depan misalnya, minggu depan kita nak tahlil perdana, ada jamuan gula kawah tu ni, 4 kawah buat gula kawah. Banyaknya, agak-agak mari ramai mana. Lepas tu duk ramai-ramai mari ni, demo kata tu reti ke tak reti? Situ soalan dia. Kita boleh buat nilai yang selalu dah, boleh agak selalu dah, bukan suka jahat dah. Kita boleh ramak mana tak biasa mengaji, nak mari warna buah tu. Padahal biasa mari mengaji ni pun tak tahu nak letak bekas.
Barang ada mana ni bui seseorang balik nak tak mana nak susun, tak reti nak susun, kita muka pintu. Tu main mengaji, hak tak biasa mengaji, barang pun tak ada nak letak. Buat kita ni mengaji dah sifat 20 mengaji, nak letak kat mana ni? Silap letak punah. Hak barang ni boleh peti. Hak barang ni barang kering boleh lemari boleh. Barang ni barang tak boleh kena air, buka kering. Kita reti letak, tak apa dah tu. Ada tak faham? Tadi cakap bab tu ni bab barang apa pula bola peti. Ada juga. Tak faham cakap kinayah. Baik. Tu makna la ilaha illallah. Pasal tu nak kita tahu makna. Bila kita kata la ilaha tu, kita nak menafi, kita nak mengaku kata tak ada dah zat selain pada zat Allah yang boleh istighna dan iftikar. Kita pun sambung illallah, yang boleh, yang kita sabitkan, yang kita mengaku kata sungguh ialah zat Allah sahaja yang ada sifat istighna dan iftikaru ilaih. Tu dua tu. Lama dah mengatik ni. Duk tahlil lama mana dah pun. Nak kata hak tu je. Nak sedar kata benda tu. Hak kita kata la ilaha illallah, sedarnya benda tu. Sebenar. Baik. Dan supaya kita isbat, supaya kita mengaku sungguh akan demikian hakikat itu, la ilaha, hakikat itu istighna dan iftikar tu, ataupun hakikat ketuhanan itu kepada zat Allah Ta'ala yang yang tunggal, ia zat yang tunggal. Apa yang tunggal? Yang tidak berkongsi. Itu yang tunggal. Yang tunggal ia zat dengan dia, dengan hakikat ketuhanan. Yang tunggal, mana tak berkongsi lah, mana zat Tuhan sahajalah yang bersifat dengan sifat ketuhanan, tak ada kongsi lah. Kerana zat Tuhan lah zat yang wajibul wujub. Kerana zat Tuhan lah yang bersifat kidam zati. Zat Tuhan lah bersifat dengan baqa mutlak. Zat Tuhan lah yang qiyamu binafsih, mukhalafah wadaniyah, bersifat dengan wajib sifat qudrah, iradah, ilmu. Siapa su siapa kaunuhu mutakallimah. Zat Allah lah yang ternafi daripada 20 perkara yang mustahil tu. Tak ada Allah, dak. Baharu, dak. Binasa, dak habis. Pasal itulah bila kita kata illallah, Allah je yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Baik, habis itu. Bermula hakikat Tuhan. Baru nak mari ni. Hakikat Tuhan kita hanya letak pada zat Allah. Lain pada zat Allah kita nak nafikan. Kita mengaku kata tak ada, tidak memiliki hakikat tu Tuhan. Bermula hakikat Tuhan, iaitu hakikat Tuhan tu kaya Tuhan. Kaya dengan makna terkaya. Kalau kaya ni tak habisi, dia sebut terkaya. Iaitu kaya yang ni terkaya Tuhan. Terkaya mana terlepas, tak berhajat. Kalau sebut kaya, dia tak pergi makna lazim kata terlepas. Kaya ni dia akan jadi bawa kepada kaya bersebab. Kaya Tuhan, kaya dengan benda. Kalau kata kaya, kaya dia lah ni. Apa? Tanah kena orang buat kereta api tu. Tengok. Tu panggil kaya. Kaya dia tu lah ni. Mana? Kena nombor itu. 3 keping kena. Kaya bersebab. Allah kaya. Kaya apa? Tu langit hak dia, bumi hak dia. Tak kena. Tapi bila kata terkaya, habis. Allah terkaya. Apa terkaya? Terlepas, tak berhajat, tidak memerlukan. Itu mana terkaya. Batu kita terjemah yang betulnya terkaya. Bermula hakikat Tuhan,
iaitu terkaya Tuhan, terlepas atau tak berhajat Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada Tuhan. Itu makna terkaya. Dan berkehendak. Apa berkehendak? Berhajat. Berkehendak mana berhajat oleh tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada Tuhan, kepadanya, kepada itu Tuhan. Itu hakikat Tuhan. Dan mana letak Tuhan di satu-satu benda ni, biar reti hakikat benda tu. Faham tak? Kena reti. Bertuhankan apa? Bertuhankan duit. Boleh kata tak? Bertuhankan duit. Boleh kata tak boleh kata? Dari sudut logat boleh, dari sudut hakikat tak boleh. Kawan dia temu ni bertuhankan duit, bertuhankan duit. Bertuhan bukan mana isteri nak iftikar, mana berhajat kepada duit. Tu bertuang. Dari sudut lurah boleh pakai. Kerana Tuhan ni dari sudut lurah tuan. Asal daripada Tuhan ni jadi tuan, dia ubah. Macam tua, tawau ha alih, tuha. Jadi perkembangan bahasa jadi tua, tawau alih, tua. Asal dulu tawau ha alih, jadi dia hazah ha, jadi alih saja, tua. Dulu tuha. Sebab tu orang Patani kalau ayam dia tersebut ayam, ha alih, ya mim. Dia tersebut ayam dok, haya. Makan haya ni weh. Makan haya. Wak haya apa ni? Hayam tu lah. Jadi buah ha jadi ayam. Itu perkembangan bahasa. Betul? Gak kita nak bui logat kita tak kena lah. Kita baca kitab logat ulama sana. Baca nak bui logat Terengganu, cari ulama Terengganu awak kita. Barulah jumpa bahasa kita, logat kita. Dah logat dia, kena tu. Macam ni logat Kedah. Kena cuba pasang ulama Kedah. Kena cari kalimah-kalimah logat Kedah. Dia jadi tak sama lah tu. Kalau Syekh Daud Al-Fatah, Fatah ni halagat ni. Syekh Muhammad Zain Al-Fatah ni dah. Syekh Ahmad Al-Fatah ni dah mana? Al-Terengganui. Mana Al-Terengganu ada? Ada tapi tak ramai. Ada almarhum Tok Paluh. Ada lah. Tapi taklah banyak kitabnya ada lah. Ada contoh Ma'arijul Lahfan, antara kitab Tok Paluh tu ada. Isi-isi dia tu cakap Terengganu tu ada lah. Ada. Jadi tengok logat. Logat. Baik. Itulah dia panggil hakikat Tuhan. Bila kita kata la ilaha, kita mengaku tidak. Mana menafi, mana kita mengaku tak ada dah. Yani tidak ada pada selain zat Allah itu hakikat tu Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Yani kita mengisbat, kita mengaku kata sungguh yang ada hakikat ketuhanan yang sebenar ialah Allah Ta'ala sahaja. Nak kabah tu je, meratik ni. Tak? Cuma keadaannya meratik tu tak adalah lalai tak lalai tu nak awal no. Kalau lah lalai sah, kata tak sah. La ilaha illallah dia ingat kepada dunia, maiding ke, roti canai ke, tarik ke. Tahlil. Duduk tahlil, pahisa. Kawan ni nak minum air kedah, duduk teringat dah paprik lah, nasi tu nasi ni, duduk kedah. Adakah dia boleh pahala? Boleh. Dengan syarat tadi hak dia kata dia tak tahu makna. Cuma masa tu dia lalai. Tapi kalau boleh, kita nak biar sepenuh hati kita sebut tu, biar betul-betul ingat Tuhan. Kalau boleh. Batu setengah tariqah ni meratik dia kuat. Dia nak suruh lokoh dalam hati tu. Nak beri lokoh. Hak duk ingat tu biar luruh. Lepas tu ngatik la ilaha illallah. Nak kuat tu. Dia kuat tu. Kita la ilaha illallah.
Tidak lokoh belumuk terus. Naik lumuk baru lah. La ilaha illallah. Nya agak teriman so. Tok seh lah bunyi. Ada. Kalau pegang sebeh jatuh. Pasal tu pok kita tak pegang tasbih. Pasal kata agak teriman kita pegang tasbih. Tok syekh tu pegang tasbih. Mak jemaah tak pegang. Tapi tak apalah, tak pegang. Hak keji tu pegang telefon. Tu keji. Allah, bulu mata benar. Nak pergi tahlil, orang jemput tahlil duk main telefon. Bengong apa lah tu. Rasa nak marah benar. Allah. Sini dak lah. Kalau ajak-ajak, kalau di rumah-rumah tu ada setengah tu, duk tak ada mana. La ilaha illallah. Bukan kata jawab mesej, duk main TikTok je. Duduk suara. Memang tak bunyi suara. Allah. Kalau kena kita tuan rumah hajak dah hal lagu tu. Dah, pasal tu kena pilih-pilih gak pergi tahlil. Kita nak pergi ramah, tapi ramah tak ada faedah apa pasal? Awak berabi berah. Berabi berah. Tapi harap sikitlah atas sedekah nasi gula apa tu kan, boleh kita niat pahala pada si mati tu je. Kalau nak tumpang atas ngatik demo kalau agak-agak suruh pilih betul-betul, berani tak nak pilih berapa orang? Kalau malam ni cuba tulis, balik tulis nak 100 orang nama ataupun tulislah saing apa label warna dalam zihir ni, dalam maklumat kita boleh 100 orang. Hak agak boleh harap ngatik. Cuba tulis malam ni. Boleh tak 100? Bayar muka ada tak? Tulis nombor dah apa? Kita bayar kawan ni, tulis 1. Tak tulis nama dah apa? Boleh ni 2. Nak 100 orang malam ni. Cuba tulis, balik tulis. Minggu depan main tunjuk. Boleh tak 100? Gitu dah harap lagu tu. Jadi kita duduk suka baik semua, suka baik. Bukan suka jahat dah. Tapi nak ayat masyarakat kita ni berak. Jadi kau berak. Kalau ajak majlis raya, Allah. Kita buat majlis raya. Ni surah kita buat majlis raya tu, buat padang tu. Tak muat parking. Macam tu kan Pak? Ada. Buat majlis raya. Nasi gula ayam je, ribat tengok. Jemput Malaysia majlis raya surah Al-Ansar tengok. Ada mari khabar, Ustaz ramah mari majlis raya. Ada mari khabar. So ada satu dua tempat lah. Kata kalau tak boleh ramah mudah sini. Buat kena tak? Baca kitab. Tak ramah. Dia majlis raya ramah orang mari. Mari mana tahu? Memang dah mari makan. Cuba baca kitab. Macam anak ayang lagi. Pro lagi bi. Takut jadi alim. Padahal alim tu lebih dia tak ada naik kita. Kalau semua mari kuliah tu alim belaka, kita tak naik darjat dah lagu ni lah juga. Cuma demo lebih, meratik demo lebih, makrifah dengan Tuhan lebih, semayang lebih belaka. Tapi tak berapa nak lagu tu. Biarlah, biar hak lagu tu. Kita anggap dia alim dah, sudah. Tak sakit pada duk fikir apa orang. Tapi dia fikir tadilah, kalau mati aku ni siapa nak meratik? Kalau mati kita nak suruh awak tahlil, siapa dia? Tak ada kita ratik sendiri tu kat ni. Mana? Kita cadang kita selalu dah. Boleh 70,000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup 70,000 senyap. Mati kat siapa nak tahlil kok umum lah. Aku ada dah. Ikat dah getah ni. 70,000 tahlil tak aku dah. Awak gitu. Pasal apa? Pasal kita reti. Kita tahu aku kata ni aku tahu. La ilaha mana apa? Nak nafi ketuhanan pada selain daripada Allah. Illallah, yang aku naknya ketuhanan ni pada Allah jua. Sesat dia tahlil malam ni. Jangan duk tidur sampai subuh. Ngantik je malam ni. Dok juga. Gitu. Batulah kalau ada hak meninggal di kalangan kita, jemaah-jemaah kita ni, pok kita lah boleh tolong dah. Kerana pok kita lah hak setakat hari ni duk mengaji ni. Jangan duk gada balik lah. Orang kata tahlil tunggulah buat kita ni. Tu kita dak bincang lagi hak ngatik panjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ha duk tarik ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada ha tu satu penyakit juga. Tu tak bincang kita tajuk tu. Duk tarik ha tu pasal kita tengah tanya kat sekali. Timang. Ha tu mak apa ha? La ilaha illallah, la ilaha ha tu mak apa? Dia cuba tanya sekali. Buat lolok tanya. Kan buat kau pergi marah kita tanya. Kita tanya sikit. Jadi waktu pun kita bincang juga sebenarnya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Dan demikian lagi begitu juga. Apa dia ni? Al-wajibul wujudu al-mustahiqqu lil ibadati. Apa makna ni? Dan demikian lagi, yang ni begitu juga. Apa dia? Kita menafi pada selain daripada Allah akan al-wajibul wujud al-mustahiqqu lil ibadati. Kita nafi ni al-wajibul wujud al-mustahiqqu lil ibadati ni pada zat selain Allah. Tapi bila kita kata illallah, kita mensabitkan al-wajibul wujud al-mustahiqqu lil ibadah bagi Allah. Itu maksud dia. Itu maksud demikian lagi. Artinya zat yang wajib oleh adanya, yang wajib yang mesti ada. Yang wajib oleh ada ni mana yang mesti ada. Bila kita kata la ilaha, mana kita menafi, yang ni kita mengaku kata tak ada dah zat selain pada Allah yang bersifat dengan wajibul wujud, yang bersifat dengan mesti ada. Tak ada dah. Yang adanya Allah. Allah je zat yang wajibul wujud. Tahu mana? Kerana kita kata illallah. Kerana kita kata tu, kerana kita duk kata illallah, dia hidup sabit situ. Dan al-wajibul wujud, yang zat yang wajib oleh adanya, al-mustahiqqu lil ibadati, yang patut, zat yang patut. Apa yang patut? Yang layak bagi disembah dengan sebenarnya. Jadi dua ni, wajibul wujud, kemudian yang mesti ada, dan juga yang layak disembah dengan sebenar. Kita menafikan dua ni pada zat selain pada Allah, dan kita menyabitkan dua ni kepada zat Allah Ta'ala sahaja. Tu dua tu lah, dua makna. Mulut kata la ilaha illallah, mana kita faham kata lain pada Allah tak ada dah zat yang wajibul wujud. Kasa carilah hak layak disembah, tak ada. Illallah, melainkan Allah sahaja zat yang wajib ada dan yang layak disembah dengan sebenar. Tahu tak apa dah tu. Boleh cara tu tahu dah penggunaan la ilaha illallah, boleh pergi ngatik dah tu. Dia mana pergi tarikat pun apa dah. Boleh. Kita bimbangnya tak tahu. Dia hidup kata saja. Orang kata, kita kata. Jadi macam burung. Burung hak boleh bercakap, dak ajar bercakap. Dia tak tahu pun. Kita ajar burung benda boleh bercakap. Tiung. Apa benda? Tiung lagi. Kakak tua. Burung lagi, gembala kerbau. Ya. Antara burung-burung tu lah. Kita pun ajar dia, train dia. Assalamualaikum, kita ajar dia. Dia pun ikut Assalamualaikum. Lepas tu ajar dia, Assalamualaikum, sila masuk, kita ajar. Dia pun ikut. Lalu ada orang mari, tetamu mari kat, Assalamualaikum. Salam. Kejut kita. Hari mana suara? Tengok dalam sakar tu. Burung ni boleh salam. Kita pun bodoh, Waalaikumsalam, kata ke dia. Bodoh kok. Sila masuk. Dia ni masuk. Kita masuk siapa gerak ke dalam tu. Minum teh tu, bergelah-gelah. Assalamualaikum, sila masuk. Dia bunyi luar lagi. Mana hak dia kata, dia reti tak? Tak reti. Jadi puak kita jangan jadi macam burung lagu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia reti apa? Tak tahu apa satu. Burung apa tu? Tak apa, burung tak apalah, tak ada akal. Kita ni boleh usaha mengaji. Mari tupan ngau.
tahu pegang sikit, kalau lama kau sikit. Boleh lah tu. Faham tak? Bukannya cerdik selalu buat kita ni. Dia kokoh sikit gitulah. Habis sekitab, pasal kitab. Faham tak? Nak 10 tahun dah. Bukan 10 dah ni. Nak 10 tahun dah buat kita dia. Kokoh boleh lah tu. Dan telah maklum, apa telah maklum? Telah kita ketahui akan bahawasanya zat yang wajib ada, yang patut, yang layak bagi disembah dengan sebenarnya, telah kita maklum dah. Zat yang mesti ada dan layak disembah dengan sebenar tu, iaitu bahawa kaya ia, bahawa terkaya ia, iaitu zat daripada tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada itu zat, dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada itu zat, kepadanya, kepada zat itu. Kita reti dah. Tidak boleh kita kata satu zat ni wajibul wujud, mesti ada dan layak disembah dengan sebenar, melainkan zat tu mesti bersifat istighna dan iftikar. Mesti hak tu dulu, barulah kita layak kata dia ni yang wajibul wujud dan juga yang layak disembah dengan sebenar. Dan atas hakikat ini, hakikat ketuhanan ni, hakikat Tuhan ini adalah makna la ilaha illallah itu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang wajib ada, melainkan Allah. Tu makna ringkas lah ni. Dan makna la ilaha illallah ni, yang ni makna secara ijmal, secara ringkas. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang wajib ada, melainkan Allah. Artinya apa makna? Artinya yang disembah dengan sebenarnya, yakni Allah. Allah lah yang disembah dengan sebenarnya, yang wajib adanya ada Allah. Tu makna yang ringkas. Allahu wajibul wujud, ada Allahu ma'budu bihaqqin al-wajibul wujud. Boleh pakai tu. Ringkas bila kata la ilaha illallah, mana ringkasnya Allah sahaja Tuhan yang layak disembah dengan sebenar. Mana ringkas. Boleh cara tu Allah mujur lah. Mujur sangat, bertuah lah buat kita. Kalau meratik tahu kata makna tu, la ilaha illallah, Allah je Tuhan yang disembah dengan sebenar. Allah je zat yang wajibul wujud. Boleh cara tu. Mujur. Boleh ajak tahlil lah. Boleh ajak. Tiba-tiba lalai masa tahlil, tak apalah, daripada dok lalu. Sebab tu dia tahlil ni kena fokus molek. Kita panggil tawajuh, kita tuju hati kita ni betul-betul kerana Allah. Sebab tu dia beza zikir hasanah dengan zikir darajah. Zikir hasanah ni duk nyerenggeng ke nyanda ke bersilang kaki ke mana, ada apalah. Hak zikir darajah ni zikir hak naik pakat di sisi Allah ni, dia kena hadap kiblat, berwuduk, kena betul hati sungguh tuju ke Tuhan, bukan tuju ke makhluk. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Baca ayat tu, ayat ni. Lepas tu ingat mulahazah, Allah ni wujud, Allah ni wadaniyah zat sifat af'al, Allah ini mukhalafah zat sifat af'al. Baru mengatik betul. Lagu tu lah baru jadi. Ada panggil zikir darajah. Kita duduk mengatik ni panggil zikir hasanah. Betul ada duduk ketuk sambil tahlil lah. Belum duduk tahlil senggeng rung. Lagu tu darajah duk. Tengah-tengah mengatik tidur. Itu bukan zikir darajah ni. Zikir hasanah. Darajah ni dia kelas suku pula. Tak ada duk paling la ilaha illallah duk ita kan. Tak ada. Dia tuju sungguh ke Tuhan hati. Mana kalau 100 tu duk tumpu ke Tuhan. Bukan kata dia ni kekal kosong, tak, tapi dia berusaha menumpukan perhatian dia kepada Allah Ta'ala. Mulut sebut, hati dia ingat. Dia mari belaka tengah ngatik tu, nampak tu nampak ni. Tu mainan syaitan, tak lari dah.
Itu keadaan yang sebenar. Baik. Kemudian tanbihun, ini satu jagaan. Haza tanbihun, ini satu jagaan. Tanda dulu situ. Nanti kita sambung pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.